Biar betik. Nampak macam dinosaur tapi sebenarnya kura-kura. Ini ialah alligator snapping turtle, turut dikenali sebagai Microcheilus teminski. Kura-kura ni mampu mencapai berat sehingga 113 kg. Terbesar pernah direkodkan. Leher dia pendek saja, tak boleh melonjak keluar sekelip mata atau toleh kiri kanan untuk tangkap mangsa. Sebiji macam babi. Walaupun tak lincah macam common snapping turtle, kura-kura ni ada gigitan yang jauh lebih kuat, dianggarkan sehingga 1000 PSI. Ush, memang kuat nak haram. Kalau kena tokak tu, hilang. Mana? Dia ni jenis suka duduk dekat dasar sungai. Senyap je tunggu makanan lalu. Dia tak ligan mangsa, tapi hanya dengan mulut terbuka, nganga tanpa bergerak. Dia gerakkan lidah dia yang rupa macam cacing. Ikan nampak terus macam kena pukau, terus masuk dalam perangkap. Zerak! Terus jadi santapan. Dia menyorok untuk menyorok.